kat mana? Cemah 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 kat mana? Siapa Somri? Siapa yang mari? Brian lah. Brian buat apa? Itu Brian tu Mak Jemah punya ex-husband dulu. Ni Brian McKnight. Kau cakap Brian mana ni? tak ada gelak tak boleh. Bintang tu. Okey. Aha. Lepas tu Mak Jemah bawa Mana-mana balik. Kedah ni? Daripada pulang daripada Kedah. Ya ke? 1 jam je naik motor. Dasar Mak Jemah bawa. Sedap Dari mana tu, buat apa kat Kedah tu? Alah, ada wedding yang dia dulu nak jadi artis. Mak Jemah reject. Siapa? Fat Boce. Fat Boceh Mak Jemah reject. Reject sebab Mak Jemah ambil bini dia sebagai duta produk Mak Jemah. Apa nama bini dia? Alah, nama bini dia pun tak tahu. Tanya dia sendiri malah lah. Oh, dah telefon. Halo Fat. Hello. Fat, tahniah lah. Tahniah, Dah Fat. bergelar Tahniah, suami Fat. tu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Lepas ni tak adalah jerawat lagi tumbuh dekat muka. Dah tak banyak fikir. Tak banyak fikir. Mak Jemah diam lah. Tak sukalah Mak Jemah ni. Okey. Fat, dengar khabar Mak Jemah baru sebut tadi, isteri Fat kini duta produk Mak Jemah. Alamak, ya ke? Oh, tak tahu. Mak Jemah deal direct lah ni. Deal direct tak, Oh. kita tak boleh nak kalau kita nak wife kita tak deal dengan husband, tak ada. Wife dia nama apa Fat tadi? Namanya Nur Syairah binti Rahman. Kita panggil Syairah. Yalah betul. So Syairah adalah Mak Jemah punya ni lah. Apa? Duta produk yang Patut nampak dia pakai dah Mak Jemah. Produk Pakai yang mana dekat gigi. Duta braces Mak Jemah. Mak Jemah. Ya. Tak puas-puas aku dengan bini aku kau bahas. Fat, boleh ke kalau kita nak ucapkan tahniah sendiri direct kepada Syahira tadi tu? Mana Syahira ni? Boleh kot. Mana pula tak boleh. Fat, kau Oh yang. aku risau Fat kalau Mak Jemah cakap dengan bini kau ni. Excuse me Mak Jemah. Boleh. Bukan tes wanita. Oh. Okey. Okey, selepas tu Mak Jemah baru buka syarikat syarikat besi ni. So memang Apa jadi kat besi? syarikat besi. Apa kena-mengena Mak Jemah? Meletup kereta Mak Jemah. Hello, Assalamualaikum. Syahira. Kau tumbuk muka kau ni kan. Biarlah Mak Jemah yang open dulu. Saya nak nyanyi. Ira. Hai. Hai je. Okey, ni Mak Jemah ni. Macam mana produk okey? You maintain produk tak every month? Nanti bonus flashing. Ira. Ya, saya. Macam mana produk okey Produk apa pula? Tak, yang braces tu sebab mungkin dia mamai lagi bangun tidur. Sebab era ni Mak Jemah ambil Mak Jemah punya duta untuk syarikat besi dia untuk memakai braces. First kita nak ucap tahniah lah. Terima kasih. Kini bergelar isteri. Tapi payment daripada Mak Jemah tu dah dapat dah sebagai duta. At least 50% tu. Belum, dia tak ada bagi apa-apa pun. Mak Jemah ni apa? Dia orang tu nak kahwin dah Mak Jemah nak kahwin. Dua pun tak bagi. You shut up, Ray. Ira, okey, dia bukan nak bergaduh dengan duta lah. Tapi kita dah tolak dah buat majlis kahwin-kahwin kat Kedah, kita dah tolak dah. Itu 70% tu ya. Maknanya ada bela dengan Mak Jemah 30% lagi. Okey, lepas tu? Okey, produk ada 2 kali lagi free. Pasal tu? Sudahlah Mak Jemah tu. Alah, Fat, apa lah? Sibuk lah. Orang bukan nak ambil dia jadi duta. Sudahlah yang kau cakap tu bini aku. Sekarang dah ada video lupa. Yelah. Friend. Tapi apa pun Mak Jemah ucap tahniah. Dan Mak Jemah akan besok akan start kemas-kemas balik Mak Jemah punya kemah. Kita ada Yang tu Mak Jemah punya barang lah. Yes, kita roller coaster tu Mak Jemah akan buka besok Fat Alamak, Dan ada roller coaster pula ni. Oh, you tak tahu. Ini kalau bersubahat dosa besar. Ya.
Dia tak nak ria kan Mak Jamal ya? Tapi tak apa. Tapi tak apa. Mak Jamal bukan nak approach dia pun. Oh, Mak Jamal yelah. dah dapat dah. Dah dapat lah isterinya. Fat, tak ada bunyi-bunyi ke abang tu nak berkahwin tu? Tinggal dia je lah. Mak, hari tu abang dia tak pernah lari tau. Tengok saya akad nikah lari dia. Keluar masjid kejap. Kenapa? Tak tahulah, dia sedih lah, dia sedih. Oh, sedih. Satu hal lagi bila abang lari tu pasal Mak Jemah dah cakap dah sebelum masuk masjid kena daftar register dulu. Siapa tu? Untuk family members lah, takut orang luar masuk. Itulah. Patut dia Abang bukan family member Abang bukan family member. Itu tunggu luar je lah. Tunggu luar sajalah, better lah. Kan. Tapi Afat, Mak ni semua benda dia tahu ni. Dia organize kan? Kita kan organize. Lupa. Betul Mak Jemah. Fat berapa lafaz Fat? Sekali lepas lah, Alhamdulillah. Dia bukan cerita berapa sekali lafaz. Cerita dia kau jaga anak orang tu elok-elok. Hai, awak ni cakap macam betul awak kenal saya ni Mak Jemah. Excuse me, I follow your IG, okay? Tadi ada orang call, dia kata 5 minit. Ini dah jadi berapa minit dengan Mak Jemah ni. Tak, sebab ini kita nak bagi tahu semua orang bahawasanya Fat ni dah berpunya. Ya, jap. Tapi Fat ni nak laju-laju sangat bercakap pun nak ke mana tu? Fat, awal lagi Fat. Baru bangun, takkan nak masuk bilik balik. OMG. Ada gosip? #GMMJ di Johara Pagi